Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya rakam video ini untuk semua leader TDC. Bukan untuk umum dan bukan untuk hype juga. Saya nak jelaskan satu perkara dengan sangat jelas. Road to Full Kuo bukan kempen pecuti. Ia adalah kempen prestasi. Kita semua tahu realiti hari ini. Ramai leader dalam membina struktur yang besar, tetapi tidak semua mempunyai disiplin jualan peribadi yang konsisten. Kempen ini bukan untuk berhukum, tetapi untuk menaikkan tahap dan membina asas yang lebih kukuh. Februari ini, kita fokus pada satu perkara sahaja. Keupayaan leader menjual secara peribadi. Bukan team sales, bukan pairing kiri kanan, tetapi usaha jualan yang datang terus daripada diri anda sendiri. Kerana kepimpinan yang mampan sentiasa bermula dengan disiplin diri. Sebab itu, kempen ini disusun secara berlapis. 5,000 CV untuk mengaktifkan diri, 15,000 CV untuk membuktikan kesungguhan, 25,000 CV untuk menunjukkan konsistensi, dan hanya segelintir yang benar-benar bersedia akan sampai ke tahap elit. Full Kuo hanyalah simbol destinasi. Yang lebih penting ialah disiplin dan keupayaan yang anda bina sepanjang bulan Februari ini. Saya tidak menjanjikan semua orang akan berjaya. Dan saya juga tidak menjanjikan semua orang akan pergi. Tetapi, saya boleh menjanjikan satu perkara. Leader yang serius, leader yang sanggup keluar daripada zon selesa, akan naik tahap selepas kempen ini sama ada dari segi kemahiran, disiplin atau kejelasan arah. Kempen ini bukan polisi, ia bersifat sementara. Namun, standard yang kita tetapkan melalui kempen ini akan menjadi rujukan bagaimana TDC membina kepimpinan ke hadapan. Untuk makluman semua, Rising Star pula adalah inisiatif perasingan yang menilai potensi dan hala tuju kepimpinan. Manakala Road to Full Kuo memberi gambaran tentang disiplin dan keupayaan jualan peribadi. Kedua-duanya tidak meletakkan syarat antara satu sama yang lain, tetapi bersama-sama membantu HQ melihat kesiapsiagaan leader secara lebih menyeluruh. Saya harap anda faham niat sebenar kami di HQ. Bukan untuk memberi hadiah, tetapi untuk melahirkan leader yang benar-benar layak memimpin dalam jangka masa panjang. Terima kasih dan selamat berjuang bulan Februari.